Angkara seks bebas, bilangan penuntut universiti dan pelajar sekolah yang dijangkiti HIV semakin meningkat. Apa itu HIV? HIV ni dia macam virus yang menyerang kita punya imun. HIV adalah jangkitan kuman yang berjangkit ataupun diserang melalui imun seseorang. Satu penyakit yang menyerang imun badan secara dalaman. Dia satu penyakit yang berkait dengan darah. Okey, bagaimana HIV merebak? Melalui seks. Contohnya daripada perkongsian jarum, melakukan seks. Melalui perkongsian jarum suntikan ataupun melalui darah. Melalui seks. Kenapa pentingnya buat ujian HIV? Untuk mengelak daripada jangkitan virus, kita cegah dan untuk mendapatkan rawatan yang awal. Untuk mengesan simptom-simptom awal dan mendapatkan rawatan dengan segera. Supaya kita dapat tahu status awal kalau kita contoh nak kahwin ke kan. Bagaimana cegah HIV? Boleh membuat rawatan. Okey. Pertama, memakai kondom. Lagi satu, tidak kongsi jarum. HIV ni dapat dicegah melalui kita elakkan berkongsi. Contohnya dari segi suntikan jarum, kita elak berkongsi jarum. Akan menggunakan jarum yang sama pada semua orang, pakai kondom.